Assalamualaikum guys. Okay, ni adalah suasana petang ya. Dalam pukul 2.30 macam tu. Express ni sampai. Ini nama express dia adalah Longhouse Express. Dia punya pemilik express ni adalah tuai rumah di kampung seberang kampung saya ni. Kampung saya ni adalah kampung Penasu Daro, di mana ianya adalah di bawah bahagian Mukah. So dekat sini, dekat kampung saya ni memang terkenal dengan jalan air. So jalan air ni sangat memudahkan lah sebenarnya. Yang express ni tadi dia adalah dari Bintango. So dari Bintango ke Penasu mengambil masa lebih kurang sejam 45 minit macam tu lah saya rasa. Sebab kalau dia bawa laju mungkin sejam setengah. Roughly hampir 2 jam jugalah ya. Sebab kadang-kadang dia orang bawa macam slow je, macam tu. Kalau tengok dalam express ni, dia orang bawa kebanyakannya macam persiapan untuk menyambut hari Lebaran yang tak lama lagi lah. So saya tengok dia orang beli air. Itu air macam air lemonade, air gas lah kita panggil. Okay? Dan atas bumbung express tu saya nampak ada plywood dengan asbestos tadi. Yang ni juga antara pengangkutan untuk dia orang bawa untuk orang kampung dekat sini. Bawa perkakasan rumah. Memanglah dia orang akan cas lah mengikut berapa banyak kot saya rasa. And then kalau kita tengok dekat sini kan, yang pemilik dan pekerja-pekerja dekat express tu semua bantu untuk turunkan semua barang-barang semua yang singgah dekat sini lah. Tu ni Uda Aik ni. Tengok dia beli apa tu dalam kotak tu. Banyak betul. Mungkin beli ration lah untuk persediaan Ramadan kan. Ni Nek Isot, dia beli banyak barang daripada kampung. Tadi yang depan tadi tu Anjang Konah dengan Uda Amir serta dengan cucu-cucu dan anak-anaknya. Okey, sekarang ni kita tengok dia orang alihkan nak angkat asbestos dengan plywood pula. Okey.